kunci pada penyatuan orang Melayu. Pada penyatuan orang Melayu. Guys, bila saya cakap penyatuan orang Melayu melangkaui politik kepartian, sebab saya sambut apa yang Tun Mahathir buat, apa yang Tun Mahathir cakap, apa yang Tun Mahathir buat. Dan saya cerita pasal penyatuan ummah, penyatuan Melayu ni daripada 2018. Lepas pilihan raya 2018 yang UMNO kalah tu, masa tu baru saya nampak, oh, rupanya ni Tun Mahathir punya game. Konspirasi lah. Baru saya nampak, oh. So, kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Sebab tu 2018, saya terus masuk G5, penyatuan ummah, non-stop. Sampai hari ni, non-stop. Siapa nak sembang lah. Tapi fakta tu, ni, Azri. Sampai sekarang, masih bercakap soal penyatuan ummah, penyatuan orang Melayu ni melangkaui politik kepartian. Hari ni, guys, ada satu temubual yang dibuat oleh FMT. Ni dengan bekas Presiden MCA. Bekas Presiden MCA, Chua Solek. Chua Solek ni ada ni lah. But, saya nak korang dengar ni. Tapi itulah dalam bahasa Inggeris lah. Ya, adalah pengulas tu cakap bahasa Melayu. Ni nak mengesahkan apa yang kita cakap selama ni tau. Sebab ini datang daripada sudut pandangan orang Cina, pemimpin Cina. Yang mana dia ni walaupun dia dah pencen, tetapi dia mengikuti perkembangan negara ni. Untuk korang faham. As we come up to G16, do you think PAS will come to power? I say PAS can come into power by default. That is a caveat, by default. When I say by default means... Nampak ketakutan bila PAS. Adakah PAS boleh merintah PRU16? Ya, boleh. Dia cakap ni. Dengar ni. What? When the Chinese boycott election or cast spoil vote. Bekas Presiden MCA Dr. Chua Soilek memberi amaran PAS boleh berkuasa secara tidak langsung pada PRU16 jika pengundi Cina memboikot pilihan raya atau sengaja merosakkan kertas undi. Dalam wawancara eksklusif bersama FMT, Chua berkata isu itu sedang diperdebat secara senyap dalam kalangan pengundi Cina yang kebanyakannya semakin kecewa dengan kepimpinan Pakatan Harapan atau PH dan DAP. Mengulas perkiraan kerusi yang dibuatnya, Chua berkata, we have 222 parliamentary seats. In order to be control of central government, either you join others or you must have 113, that magic number. PAS is unlikely to make any breakthrough in Sarawak and Sabah. Together there are 56 seats. PAS religious and sometimes racial rhetoric put off a lot of Sarawakian and Sabahan and a lot of Chinese also. So that 56 for PAS to penetrate, to me, is unlikely lah. So dia cakap, Sabah Sarawak ni PAS susah nak masuk, PAS susah nak tembus. 56 kursi parlimen di Sabah Sarawak memang susah PAS. Guys, saya dah bagi tahu dah, kita tak kisah Sabah Sarawak, yang kita kena fokus kat mana? Kita kena fokus kat mana? Ni, tanah Melayu ni, Malaya. Bukan Sabah Sarawak. Sabah Sabah, Sarawak Sarawak. Kita fokus Malaya. Tanah Melayu. Faham kan betul-betul? But, ni menarik ni. Chua berkata Malaysia mempunyai 32 kawasan parlimen majoriti Cina, di mana ia dijangka kekal kubu kuat DAP. So, 56 plus 32 is 88. In other words, PAS start off with a handicap of 88 seats they are unable to vote. That votes. Justru kata Chua, terdapat 134 kerusi berpotensi yang boleh disasar PAS, malah parti itu hanya perlu menang 113 kerusi untuk membentuk. Berapa kursi? Dengar balik, berapa kursi? 32 is 88. In other words, PAS start off with a handicap of 88 seats they are unable to vote. That votes.
Justru kata Chua, terdapat 134 kerusi berpotensi 113, simple majoriti 112. Tapi 134 kursi yang mana majoriti dia pengundi Melayu. Fahamkan betul-betul ni? 113 tu simple majoriti tu. 112 simple majoriti. 134 majoriti Melayu. Majoriti Cina tadi 36 je. 31. Ni. yang boleh disasar PAS, malah parti itu hanya perlu menang 113 kerusi untuk membentuk kerajaan. They must win at least 113 to form the government. To me, unlikely. Nak form government 113. Tapi berapa kursi? 134. Provided the Chinese come out to vote. In Malaysia, we don't go by popular vote. We form the government based on the number of seats won in each parliamentary seat. Chua turut berkata Perikatan Nasional atau PN cuba memperluaskan daya tarikannya dengan mengetengahkan Samsudin Mokhtar atau lebih dikenali sebagai Dr. Sam sebagai tokoh nasional yang lebih mudah diterima. Namun strategi itu masih belum teruji dalam kalangan pengundi bukan Islam. Dr. Sam is an unknown factor. He's an unknown man. For somebody like me in politics for so long, I would say I don't know him. What about a man on the street? Name recognition is important in politics. Ni dia cakap betul. Memang Dr. Sam ni, memang dia kurang popular. Betul, itu fakta dia. Sebab itu kalau kau tengok KJ, dia non-stop. DJ lah, berlari lah, berenang lah. Sebab dia kena kekalkan nama dia. Sebab tu non kunyit, semua benda dia. Izzah, anak non kunyit. Nampak tak? Rafizi, politik ni tentang nama. Supaya nama tu sentiasa hidup. So macam Dr. Sam ni, orang Cina memang tak kenal lah. Sebab tak nampak. Nampak tak? Sebab dia pokey baru. Ingat Tapi ingat, kita nak selamatkan negara. Dia bukan pasal Dr. Sam. Kita bukan macam Presiden US nak kena pilih Presiden. Kita nak pilih kerajaan. Baru pilih Perdana Menteri. Ini yang Tun Mahathir bagi tahu. Menang dulu. So the Chinese should wake up. Beliau mengulas mengenai penjajaran semula Parti Melayu yang kembali timbul menjelang PRN Johor dengan FMT melaporkan seorang ahli parlimen menyeru kerjasama antara UMNO, PAS dan Gerakan Baharu Pimpinan Hamzah Zainuddin. Haili Izzati, FMT. As we So, saya tanya dengan korang. Ni pengesahan daripada mantan pemimpin Presiden MCA. Senior politician. Kalau orang Melayu bersatu, kita boleh bentuk kerajaan tak? Begitu. Come on. Saya tanya dengan korang ni. Boleh. Kita boleh bentuk kerajaan kalau kita unite, kalau kita bersatu. Masalah kita berpecah. Sabah Sarawak akan masuk dengan kita ni. Termasuklah pengundi Cina pun. Bila dia tengok orang Melayu strong, dia pun akan baik kat kita. Dia pun takkan undi DAP. Tapi oleh kerana kita berpecah. Itu sebab, suka tak suka, kenapa Tun Mahathir buat payung besar. Kau faham dah sekarang ni? Sebab tu orang tua tu cakap orang Melayu kena bersatu. Dia buat payung besar tu sebab dah nampak game ni. Ni pengesahan. Saya nak jelaskan kat korang. Supaya korang faham. Tapi Tun tak cerita lah macam saya cerita. Tapi ada sebab kenapa dia buat payung. Dia suruh semua orang Melayu bersatu. Sebab kita boleh menang. Boleh dapat kuasa politik tu. Bukan kita nak tindas mana-mana kaum. Tak. Nak selamatkan negara. Betulkan balik tanah Melayu ni. Satu lawan satu. So sekarang alat kita PAS lah. Yes, alat kita PAS lah. Sepaham lah ada komen tanya. Habis bersatu macam mana? Dia gini guys. Dengar saya cakap. Parti politik ni alat. So bersatu ni diwujudkan
adalah alat untuk jatuhkan UMNO BN dulu. Kerana nak menyelamatkan negara. Dengan UMNO dulu, aku tahulah. Siapa pun tak boleh nak bedak. Budak UMNO pun tak boleh nak bedak dengan aku. Aku ada waktu tu. So, untuk menyelamatkan negara. Sebab Datuk Najib tak nak turun. Degil tak nak turun. So, firm parti bersatu. Sebab nak bertanding pilihan raya. Itu pun tak dilepas. Tak dibenarkan guna logo bersatu. Tanding guna logo PKR. So, itulah bersatu pun. Temporary, sementara. Alat tool untuk dapatkan kuasa politik. Fahamkan betul-betul? So, bersatu dah gone dah. Habis dah. So, sekarang alat kita siapa? Begitu kan? Alat untuk orang Melayu berpaut bagi mendapatkan kuasa politik. Siapa? Come on. Tolong komen. Pas lah. Yelah, adalah parti Hamzah Reset ke parti Putra ke macam-macam parti. But anchor dia pas lah, anchor dia ni. Ini anchor dia ni sekarang ni. Sebab semua dalam payung besar. Kena faham, payung besar. Payung besar bukan parti politik. Payung besar adalah gagasan menyatukan semua duduk bawah satu payung. Supaya satu lawan satu. Tak berebut kursi. Tak tamak. Tak bergaduh. Itu yang Tun Mahathir buat tu. Supaya tak bergaduh. Tak berebut kursi. Satu lawan satu. Straight fight. Itu yang saya bagi tahu. Kalau UMNO betul, lah. Duduk sekali. Lawanlah dengan PH dengan PKR ni. Kalau betul UMNO nak menyatukan orang Melayu. So bersatu ni gone lah guys. Nafas tengah memimpin. Kita nak menang guys. Dia bukan pasal, oh ni gelombang hijau, PAS ni apa semua kolot. Bukan. Nak ambil kuasa politik, kita kena gunakan parti politik. So kita nak menang, nak dapatkan kuasa. Fahamkan betul-betul ni.